Peminat fotografi dengan kaki konsert? Mari sini jap. Ini Xiaomi 7T Pro yang baru saja mendarat dekat Malaysia dan saya rasa ini smartphone yang sangat sesuai untuk korang. Fotografi kan biasa dikaitkan dengan kamera yang mahal, lens yang mahal. Lagi-lagi bila kita bercakap tentang Leica. Tanyalah member mana-mana yang penggemar fotografi kan, mesti dia tahu Leica tu apa. Lepas tu, how respected Leica is in the camera world. Tapi thanks to Xiaomi, especially lineup T series ni, diorang banyak akan bawakan flagship features pada harga yang lebih mesra poket. Kenapa saya cakap ini value for money? Sebab di zaman sekarang, flagship harga 5-6 ribu. Tapi Xiaomi 17T series ni, dia datang dengan harga yang bermula dari bawah RM3,000. Tapi apa yang kita dapat memang baik. Jom kita kupas specs dia satu persatu. Nombor satu, design. Bila pegang body metal dan glass dia kan, memang terasa flagship. Screen dia pun cantik. Tengoklah, dia punya bezel pun cantik, nice. Nipis all around. Warna deep blue dia pula, saya memang sangat minat. Kalaulah saya angkat phone ni kan, memang inilah color pilihan saya. Nombor 2, chipset. Xiaomi 7T Pro ni dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 9500. Yang ni chipset flagship tau. Dia sekufu dengan Snapdragon 8 Gen 5. Lepas tu, dia juga dilengkapi dengan Xiaomi 3D iSlope System, cooling system. Jadi kalau nak buat gaming memang boleh sangat lah. Nombor 3, bateri. Kalau korang tengok, dia punya phone nipis macam biasa je kan. Tapi kita dapat bateri 7000 mAh. Besar. Kalau nak shoot sepanjang hari, relax je. Lepas tu kalau nak charge sekejap je sebab dia ada 100 watts hypercharge. Oh, lagi satu. Saya dah tanya dah dengan diorang. Malaysia punya version ada charger dalam kotak. Jangan risau. Poin penting tu sebab ada certain negara dah tak ada dah charger dalam kotak. Kita pergi tempat terang sikit lah. Tadi gelap sangat. Satu benda yang mungkin orang kurang cerita ialah Xiaomi sekarang dah compatible dengan PD dan PPS. Maksudnya dulu kalau kita nak fast charge, kita hanya boleh fast charge bila kita pakai Xiaomi punya charger. Tapi sekarang kalau kita pakai brand lain punya charger pun boleh fast charge asalkan dia power delivery standard. Nombor 4, kamera. Macam biasalah bila ada logo Leica je, memang dia punya color memang auto cantik, tak payah editing. Kalau kita masuk portrait mode pula, dia punya bokeh memang sangat lazat. Contohnya gambar ni. Tengoklah. Wah, memang lens bokeh dia inspired daripada lens Leica. Satu benda yang saya paling suka pasal Xiaomi 7T Pro ni ialah walaupun dia punya phone harga mesra rakyat, tapi kita dapat periscope telefoto. Kita dapat 5 kali optical zoom dan 10 kali lossless zoom. Maksudnya, objek jauh jadi dekat. Sebab tu saya cakap, untuk kaki konsert, this should be your next phone. Bayangkan kita kat konsert lah kan. Sekarang ni kita pergi photo mode, kita pergi scene, kita pergi ke stage. Dia akan pegunkan pergerakan. Dia berfungsi untuk telefoto juga. Lepas tu kalau kita dekat konsert tu, kita nak rakam video artis tu dari jauh kan. Guna telefoto pun boleh juga. Tengok. Video dia pun stabil je. Lagi satu benda saya nak highlight, dia punya kamera bump pun kecil je. Jadi dia nak masuk poket tak adalah tersekat. Dan kepada yang suka gambar dia, ada video pendek kan. Sekarang ni kita ada Leica Live Moments. Juga berfungsi dalam mode telefoto ataupun portrait. Jadi kalau kita ambil gambar. Okay, lepas tu nanti gambar dia, kita boleh playback. Ada video. Gitu. Telefoto dengan portrait, dua-dua boleh pakai. Nombor 5, tahan lama. Xiaomi janjikan 5 tahun OS update dan 6 tahun security update. Jadi kalau kita beli, 6 tahun kita boleh pakai dengan tenang. Kejap, Rin ni cakap murni-murni je pasal phone ni. Ada kelemahan ke? Apa kelemahan dia? Bagi saya satu je. Kalau kita bandingkan dengan Xiaomi 15T series tahun lepas, harga dia ada naik sikit. Yelah, dengan krisis RAM lagi, dengan isu global sana sini. Tak tahulah korang perasan ke tidak. Banyak smartphone, harga dia dah naik sikit. Secara konklusinya, saya berpendapat Xiaomi 7T Pro ni masih lagi very good value for money. Apa pendapat korang pula? Masih still good value for money? Komen kat bawah. Saya Ray Mansur, jom kita shoot Leica dengan Xiaomi.